Assalamualaikum. Okey gang, jumpa lagi dekat video aku kali ni, yang mana aku nak review dekat hampa sebiji harta fantasi daripada Hot Wheels lah. Yang ni macam tak tahulah fantasi yang limited edition ataupun tak, tapi dalam satu case untuk tahun 2026 yang paling latest tahun depan, dia keluar satu harta yang mungkin ada sebiji ataupun ada dua biji dalam satu case. Okey. So harta ni pada harta Monopoly. Kat sini ada logo Monopoly lah, 90 tahun anniversary. So harta fantasi ni anniversary punya collaboration Hot Wheels dengan ni lah, dengan Monopoly. Okay. So sebelum aku nak review harta ni, aku beritahu dulu aku beli harta ni RM10 ya. Sebab yang ni dekat Shopee, tak tahulah dia pun anggap benda ni fantasi ataupun tak sebab harga murah kan. Okay. So aku review dulu dekat hampa dia punya kad tu. Tapi macam biasalah, sebelum aku nak review ni, boleh tekan button subscribe, lepas tu boleh tekan button lonceng untuk support aku kalau aku upload video lepas ni, hampa akan dapat notification. Okay. Alright gang, so aku review harta ni dekat hampa. Aku beritahu dulu, aku tak arif sangat pasal harta ni. Kat sini dia ada tulis 1/5, maksud dia ada lagi gang, lagi 4. Okay. Harta ni yang pertama. So dia ada lagi 4 harta. Tak pasti harta apa dalam case A tu. Kalau siapa yang tahu boleh komen lah. Okay. So first kali aku akan tunjuk dia punya kad. Yang ni aku dapat murah lah, sebab dia kad dia nampak besar. Dia dah pudak, lepas tu ada ni lah, soft corner nampak lipat. Atas ada je hook, tak ada, cuma ni lah. Dia ada soft corner lah bawah kan. Ok, belakang tahun 2025, yang ni first casting dia. Yang ni tak tahu tapi dia beritahu lah Hasbro Gaming, lesen dia collab dengan Hasbro. Ok, so belakang dia macam ni, harta tahun 2025. Ok, dia nampak kat situ. So blister dia cantik, cuma kad je yang problem. Ok, so jom review harta ni dekat hampa. Harta ni aku tengok dia lebih kurang macam Zemax lah, sebab dia punya body aluminium ataupun besi lah. Dia tak ada cat, tak ada apa, dia kosong. Tu ada decal sikit, ada tempo, ada logo 90 years anniversary, ada logo Hot Wheels, tayar kompang warna apa ni, warna silver Okay, base bawah besi ni pasal base bawah kan. Nampak Pass and Go JJH 30 2005 Mattel. Ini base besi, tapi bukan STH kan, tak tahu ni. Yang ni bukan STH, bukan RTH. Ni Rectorera. Yang ni dia collaboration dengan Monopoly. Okay, yang ni tahun 2005. Ni 5 daripada 250 biji harta dalam case A. Okay kan, so aku boleh bagi rating harta ni. Untuk collection boleh lah, aku bagi 10/10. Yang ni aku anggap benda collection ataupun fantasi collection aku lah. Alright, so kalau ada benda nak tanya, boleh komen kat bawah. Nak beli harta ni, letak ni Shopee kat bawah ni, boleh dapat kat situ. Okay, so jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Bye. Assalamualaikum. Mana pagi ni.